Saya dah lebih 6 tahun solat tak cukup 5 waktu. Saya jatuh kafir ke Ustaz? Saya nak berubah. Okay, pertama sekali, tahniah sebab nak berubah. Cuma video ni mungkin agak panjang dan saya harap korang tengok video ni sampai habis sebab penting sangat benda ni. Tapi sebelum tu, saya sangat suggest dan merayu untuk korang dapatkan dan baca buku baru saya, Tuhan Aku Ingin Hijrah. Sebab dalam buku ni saya cerita panjang lebar macam mana cara nak tinggalkan dosa-dosa yang telah bersarang dalam hati kita. Antaranya dosa meninggalkan solat. Okay, khas untuk korang, saya bagi diskaun, saya bagi free postage, boleh COD dan akan dapat tanda tangan saya. Sebab saya nak sangat korang untuk baca buku ni supaya korang dapat bekalan untuk berubah. Apapun saya akan jawab video ni, dengar sampai habis dan sebarkan. Pertama sekali, dosa meninggalkan solat ni adalah dosa yang sangat besar. Dosa meninggalkan solat ni lagi besar daripada minum arak, lagi besar daripada membunuh, lagi besar daripada berzina, lagi besar daripada mencuri. Sebab tu jangan main-main benda ni, jangan anggap benda ni ringan. Benda ni dosa besar. Solat ni tiang agama. Bila tiang runtuh, runtuhlah agama kita. Solat ni umpama kepala bagi badan. Kalau kepala tak ada, mati kita. Macam tu juga kalau kita tak solat, agama kita akan mati, hati kita akan mati. Sebab itulah, kalau nak berubah, benda first korang kena buat adalah jaga solat 5 waktu. Okay? Berbalik pada soalan, adakah dikira kafir kalau tinggalkan solat? Basically ada dua golongan orang yang meninggalkan solat. Pertama, orang yang meninggalkan solat sebab dia menolak kewajipan solat. Contohnya dia kata, alah, solat bukan wajib pun, buat apa nak solat? Orang macam ini jatuh kafir. Dia perlu ucap syahadah balik dan dia perlu bertaubat dan perlu menjaga solat. Kalau tidak, keislamannya tak diterima, jatuh kafir. Golongan kedua ialah orang yang meninggalkan solat bukan kerana menolak kewajipan solat, tapi dia tak solat sebab malas. Dia tahu solat tu wajib, tapi dia malas. Orang macam ini tak jatuh kafir, tapi dia berdosa besar dan dia ada ciri-ciri kekufuran. Na'udzubillah min zalik. Dia wajib bertaubat. Mulai hari ini dia kena jaga solat dan dia kena ganti solat-solat yang dia telah tinggalkan. Okay, sahabat sekalian, ingat, benda first yang Allah akan tanya dekat akhirat selepas iman ialah solat. Kalau solat kita tak lepas, bahaya. Ada potensi yang besar untuk masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Jagalah solat, sahabat sekalian.